Okey, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni aku nak beritahu berita gembira lah pada korang. Aku baru belajar dan baru mencipta lah satu sistem untuk memudahkan peniaga-peniaga. Ini khas untuk peniaga-peniaga. Ini khas untuk peniaga-peniaga. Tengok, ini adalah web yang telah aku buat. Benda simple aja. Benda simple, orang akan masuk melalui QR code. Masuk aja web aku ni. Bila masuk aja, adalah sedikit kata-kata untuk menarik perhatian pelanggan. Sertai kelab VIP contoh. Okey, tebus diskaun RM RM5. Benda ni aku buat untuk menyimpan data maklumat semua pelanggan-pelanggan kita. Yang mana datang dekat kedai kita akan bagikan diskaun lah untuk menarik dia. Isikan form ni. Form ni aku buat very simple. Nama panggilan dia dengan nombor WhatsApp dia. Senang. Senang. Jadi bila dia pergi dekat sini, aku akan ciptakan untuk korang satu QR. Nampak? QR code ni, dia orang pakai handphone, scan aja QR ni, terus dia akan pergi dekat link web yang aku buat. Contoh yang aku buat untuk kedai aku ni lah. Ni dia. Benda simple, tak sampai 20 second dah siap. Dapat potong RM5 diskaun. Mesti dia orang seronok kan? Dia seronok, kita seronok. Sebab apa? Sebab kita dapat data pelanggan. Kita dapat data dia. Okey, contoh. Sertai dia pun klik kat sini, sertai kelab VIP. Benda ni kat bawah je pun. Nama panggilan dia contoh. Pura. Pura. Okey. Nombor WhatsApp dia, aku letak je lah 0185236562. Contoh. Okey. Hantar dan tebus. Tap, dia pun tekan. Nampak tak dia kata apa? Berjaya, terima kasih Pura, pendaftaran berjaya direkodkan. Okey. Ni dia kena tunjuk dekat kaunter masa dia nak buat bayaran. Maknanya bila berjaya, kita akan bagi dia diskaun RM5. Terpulang pada korang nak kasih RM1 ke RM10 ke kan. Itu terpulang kat orang. Nanti aku akan buatkan. Okey. Bila dia dah buat aja ni,